أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا هو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال ربكم العلم استجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah. Segala puji dan puja hanya kepada-Mu ya Allah, Tuhan yang telah mengumpulkan kami bersama-sama pada pagi yang penuh kemuliaan ini, dalam kami menjayakan majlis bakti di Sanjung, jasa-Mu dikenal, sempena persaraan Puan Maizun binti Hasan. Ya Allah, berkatilah, rahmatilah, serta permudahkanlah urusan ini sehingga akhirnya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, terima kasih ya Allah kerana Kau telah hadirkan kepada kami seorang sahabat, seorang ibunda, seorang kekanda, seorang teman, serta seorang rakan seperjuangan yang telah banyak mengajarkan kami apa itu pengorbanan, apa itu erti kesabaran, apa itu erti istiqamah, apa itu erti jiwa pendidik. Kami tahu ya Allah, puluhan tahun sudah beliau bergelumang dalam bidang pendidikan, maka terlalu banyak jasa, peluh keringat, usaha, budi serta kebaikan yang telah beliau curahkan. Sesungguhnya ya Allah, tiada wang ringgit, tiada jawatan, tiada ganjaran yang mampu membalas segala jasanya melainkan ganjaran syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada Puan Maizun kesihatannya jasmani, rohani serta akal fikiran yang baik ya Allah, agar bila beliau dapat terus meneruskan tugas beliau tatkala kembali bersama keluarga selepas ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Allahumma arham jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maksuma wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau jadikan pertemuan dan perpisahan kami pada hari ini sebagai pertemuan dan perpisahan terakhir ya Allah. Temukanlah kami kembali ya Allah, di lain masa, di lain ketika, di lain waktu ya Allah. Dan terutama ya Allah, temukanlah kami kembali tatkala kami melangkah masuk ke syurga-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang berusaha, tuan guru besar, pesan pentadbir, guru-guru, para tetamu yang dihormati, serta rakan-rakan yang dikasihi. Pada hari yang pernah bermakna ini, saya mewakili seluruh murid ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada insan-insan istimewa berwarga sekolah Puan Maizun binti Hasan, atau lebih mesra kami panggil Mama. Mama, walaupun tugas Mama adalah sebagai pembantu pengurusan murid prasekolah, kasih sayang dan kebaikan Mama tidak pernah terhad kepada murid prasekolah sahaja. Murid-murid perdana juga mengenali Mama sebagai seorang yang sentiasa mesra, penyayang, murah dengan senyuman, yang tidak pernah rakit mengulurkan
bantuan kepada sesiapa sahaja. Bagi adik-adik prasekolah, mama ialah tempat mereka belanja, mengadu dan mendapatkan semangat apabila mereka takut atau bersedih. Bagi kami pula, mama ialah seorang yang sentiasa menyapa dengan senyuman dan mengajar kami bahawa kasih sayang dan keikhlasan mampu membuatkan sekolah terasa seperti rumah kedua. Terima kasih mama atas segala pengorbanan, kesabaran dan kasih sayang yang telah dicurahkan sepanjang perkhidmat di sekolah ini. Jasa mama mungkin tidak mampu dibalas, tetapi akan sentiasa terpahat ke hati kami. Walaupun selepas ini mama akan melangkah ke alam persaraan, kami percaya kenangan bersama mama akan terus hidup dalam ingatan setiap murid yang pernah mengenali mama. Senyuman gurauan dan layanan penuh kasih sayang mama akan sentiasa kami lindungi. Kami selalu mendoakan agar mama sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, umur yang diberkati, kebahagiaan bersama keluarga serta dipermudahan segala urusan. Semoga setiap jasa, pengorbanan dan kebaikan mama menjadi amal soleh yang berpanjangan dan mendapat ganjaran terbaik daripada Allah SWT. Akhir kata, kami ingin mengucapkan selamat bersara Mama Mazun. Terima kasih kerana telah menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup kami. Jasa dan kasih sayang mama akan sentiasa kami kenal. Kami sayang mama. Sekian, terima kasih. Majelis Kebangsaan yang bersedia Bangsa Dewati di Masyarakat Guru Besar Sekolah Kebangsaan Negara yang memiliki Bangsa Guru Pendidikan Cikgu Hasina, Cikgu Azam, Cikgu Fizi, dan memiliki guru-guru yang memiliki Amin yang memiliki Panas Nida, misalnya Cikgu Sabri, Pak Rahim. Seterusnya Hari Buka Puasa PIBB, murid yang dikasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa kepada pegawai pendidikan iaitu Ustaz Ashraf dari unit prasekolah dan Cik Amin Hamzah dari unit PPI. Selamat datang ke majlis Bakti di Sanjung, Jasa Budi Keram, Puan Maizul binti Hasan. Yang diraihkan Puan Maizul binti Hasan, suami, ahli keluarga dan cucu-cucu berada. Ini bagi saya itu macam mana nak ekspres diri dia. Sedih ada, semua ada. Ya. Lumrah
kehidupan. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Kita dianggap elok dan akan lalui seperti mana yang Puan Michael lalui hari ini. Sedikit je data yang saya dapat berkenaan Puan Maizul, atau lebih mesra dengan panggilan Mama. Beliau bermula sebagai seorang guru kafah di sekolah Bacaan Arabic selama 7 tahun. Sebelum menjadi pembantu dari Kak Mas di sekolah Bacaan Arabic selama 5 tahun. Kemudian pada tahun 2005, Mama menjadi pembantu bahasa murid di sekolah bahasa Melayu sehingga beliau bersara pada hari ini. Tempoh perkhidmatannya di sini 20 tahun dan 7 bulan. Alhamdulillah, sepanjang yang saya dapat hormat selama Mama berkhidmat di SK Mulia, beliau bukan sahaja melakukan tugas hakiki sebagai seorang pembantu bahasa murid, malah beliau mengajar tentang adab berkawan, adab makan, termasuk menguruskan pelajar-pelajar yang buang air. Dikenali sebagai seorang yang lemah lembut dalam tutur kata. Mama seorang yang mudah didekati dan senang berurusan. Jika orang anak saya juga mendapat kesukaan daripada khidmat Bapa sepanjang beliau berada di sini. Jadi di kesempatan ini saya sebagai wakil daripada pihak PIBG ucapkan jutaan tahniah dan terima kasih kepada Budi dan Bakti yang telah tinggalkan sini bersama. Semoga Allah mempermudah segala yang besar Mama selepas saya. Saya dikabarkan Mama selepas saya akan menjaga anak yang bertarung biasa di Sunway Medical Center. Semoga Allah memudahkan segala bersama saya. Akhirnya
Seterusnya, majlis dengan segala hormat dan izin kami menjemput dan mempersilakan tongkap Sekolah Kebangsaan Mela iaitu Tuan Guru Besar Yang Berusaha Puan Sandiawati Binti Muhammad Sadikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Wakil Pegawai Pendidikan LIPIS Encik Ashraf bin Luqman, Pegawai Pembelajaran dari LIPIS Sektor Prasekolah bersama dengan Encik Amir Hamzah, Penulung Pendidikan di Daerah LIPIS Bagian Pemilihan. Yang dihormati Barisan Kepimpinan Sekolah Kebangsaan Mela, yang dihormati semua barisan guru-guru, staf, yang diraikan Puan Maizul binti Hassan bersama suami Cik Azman, bersama-sama serta anak menantu serta cucu-cucu. Terima kasih diucapkan kepada tetamu-tetamu yang hadir, ya, mantan kawan pendidikan dari LIPIS, Syamullah bin Latif, mantan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Mela Puan Samidah binti Muhammad, mantan JPK 1 Cik Sri Sabri, serta tetamu-tetamu yang lain yang hadir, ya, AJK PIBG yang tidak diliputkan tadi, yang diputus PIBG Encik Puan Sulirul Al-Muzaffar Syah bin Muhammad, beserta penjaga prasekolah sesi 2026. Terima kasih diucapkan hadir pada majlis Puan Maizul binti Hassan pada hari ini. Alhamdulillah, setinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan rahmat izinnya kita dapat kumpul pada hari yang penuh bermakna untuk meraikan majlis persaraan Puan Maizul binti Hassan atau kami panggil Mama Maizul, ya. Terima kasih atas bakti dan curah hikmat dengan penuh dedikasi sepanjang perkhidmatan beliau di sini. Terima kasih Mama. Sepanjang perkhidmatan, ya, Puan Maizul telah menunjukkan sikap amanah, bertanggungjawab, rajin serta sentiasa bekerjasama dengan guru serta semua warga sekolah. Sikap mesra, penyayang dan sabar dalam melayani anak-anak pra, ya, telah meninggalkan kesan yang amat bermakna kepada mereka serta menjadi contoh kepada rakan-rakan sekerja, ya. Maksudnya saya lah yang berusul, ya, semangat, ya. Sesungguhnya, ya, Maya, persaraan ini bukanlah penamat kepada sebuah perjuangan, tetapi merupakan permulaan kepada satu masa kehidupan yang baru. Semoga segala pengalaman dan kenangan indah, ya, bersama kami di sini, ya, sepanjang Mama beriman akan terus menjadi inspirasi dan dikenang oleh seluruh warga sekolah. Kami doakan agar Mama sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia, dilimpahkan rezeki serta berbahagia selalu bersama keluarga tercinta. Semoga segala jasa dan bakti yang telah dicurahkan menjadi amal jariah dan mendapat ganjaran yang sebaiknya daripada Allah SWT. Di akhir kata, sekali lagi saya mewakili seluruh warga sekolah mengucapkan jutaan terima kasih atas segala sumbangan yang telah diberikan. Walaupun Mama tak bersama kami lagi, ya, kami sebagai warga sekolah, hubungan silaturahim tetap kita tekankan, ya. Semoga terus kita tekankan. Selamat bersara Puan Maizul binti Hassan, Mama, ya. Semoga hari-hari mendatang dipenuhi dengan kebahagiaan, ketenangan dan keberkatan. Tadi pagi ini kita pada pantun, dari sini pada satu dah pantun. Boleh, ya? Mama.
kemudahan hati, biasa dan bakti jadi kenangan kekal berpahat di sana lagi. Selamat bersara Puan Maizun di Biasan. Terima kasih atas 20 tahun 7 bulan nikmat bakti yang tidak ternilai. Semoga sentiasa diberikan kesihatan, kebahagiaan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera, serta salam prasekolah sayang, prasekolah bergembira. Jadi alhamdulillah, terima kasih pertamanya diucapkan kepada pengacara majlis Ustazah Salmi binti Musa bersama Ustaz pengacara berduit hari ini. Pembaca doa Ustaz Ahmad Firdaus bin Abdullah, yang berusaha guru besar SK Mula Puan Sadrawati binti Muhammad Sadiqin, penolong kanan pentadbiran Cikgu Hafizi bin Muhammad Amin, penolong kanan co-curriculum Cik Abdul Khalid bin Asar, penolong kanan HEM Cik Aminul Azhar bin Abdul T, sahabat saya Cik Hamid Hamzah bin Anwar, penolong PBD Pemulihan Khas dan juga penjaga akademik prasekolah yang diraihkan Mama Maizun, Mama Maizun, apa ataupun saya panggilkan Maizun ni, PPM prasekolah SK Mula bersama suami, anak-anak serta cucu keluarga lah. Yang saya hormati juga mantan KPPD, mantan bos kami lah di PPD Lipis, Tuan Haji Pacu, Tuan Haji Abdullah bin Latih. Alhamdulillah sihat lagi Pacu ya, Tuan Haji. Nampak wajah berseri-seri, ada nur tu. Bersama suami, mantan GB Semula tu kan saya panggilkan kampung panggil Kangah, Puan Hasbina binti Muhammad, juga YDP PNBG SK Mula, Encik Wan Syahidun Al-Muzaffar Shah bin Muhammad serta EJK PNBG, guru-guru SK Mula, KP, seterusnya anak-anak didik, hadirin hadirat, juga anak-anak didik prasekolah yang memakai chef cilik tadi maknanya kita meraihkan PPM prasekolah dah. Jadi alhamdulillah, marilah kita menghadapkan syukuran kepada Allah SWT kerana pada hari ini hari yang penuh bermakna. Kita mengadakan majlis untuk kita meraihkan sempena persarahan Puan Maizun ataupun Mama Maizun lah, PPM prasekolah SK Mula. Sebenarnya bila bersara je PPM prasekolah ni, saya jadi risau sebab kita nak cari ganti. Baru ni di SK Bercang dah bersara seorang PPM, Puan Yati binti Choh, Yati Choh dah bersara dah. Jadi ini Puan Maizun pula. Jadi kita ada 2 orang ada yang bersara. Jadi kita perlu cari ganti. InsyaAllah di pihak pejabat pendidikan daerah Lipis akan cuba mencari, katanya ada posting baru bulan 9 nanti PPM juga pembantu tadbir. Jadi kalau lambat lagi, insyaAllah kita akan bid duit untuk kita lantik my step dulu lah. Kerana difahamkan murid di SK Mula ni semakin tambah dan perannya dah 24 ini. Jadi dulu 7 kita risau sikit sangat kan, sampai JPM pun tanya dah, kenapa sikit sangat murid prasekolah SK Mula ni. Saya kata sabar, akan ramai, rumput memang ramai semua, katanya akan bertambah lagi kan. Ada kata ada cover ladang. Jadi kita yakin SK Mula ni akan bertambah lagi murid-muridnya, dan bila murid bertambah kita perlu menambahkan
anggota ataupun yang akan menjadi tulang belakang di prasekolah ini. Jadi insyaAllah bila Puan Maizun bersara ini, kita akan cubalah cari secepat mungkin untuk menggantikan Puan Maizun. Jadi sebenarnya Puan Maizun ni antara sedia dalam membantu pengurusan murid prasekolah. Ada agak sekarang ini di Kerambi tu pun sedia juga ya. Jadi kalau kita buatkan kursus ataupun bernama bengkel, Puan Maizun sentiasa duduk depan. Dia menunjukkan bahawa Puan Maizun sentiasa menunjukkan contoh yang terbaiklah kepada PPM dan juga DKP lain yang lebih muda. Jadi maksudnya walaupun dekat nak bersara, Puan Maizun akan sentiasa bertanya. Kalau itu selalu telefon saya kan, macam mana ni Ustaz? Kita nak daftar murid ni, macam mana kalau murid nak masuk? Macam mana kalau nak menyediakan makanan yang mengikut menu? Sentiasa bertanya. Sebab tu kita sentiasa membantu pihak prasekolah dan juga PPM juga cikgu-cikgu untuk sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik, lebih menjaga anak-anak di prasekolah lah. Sebab tu di prasekolah ni kalau PPM ni memang dia sangat rapat. Dia katakan sini panggil mama, ada yang panggil aunty, ada yang panggil ibu. Jadi PPM prasekolah ini macam ibu lah kepada anak-anak di prasekolah. Terutama kalau cikgu lelaki, jadi cikgu Khalid, cikgu Arif kan. Jadi PPM ini macam ibu. Maksudnya anak-anak kita juga makan air tangan ataupun masakan yang telah dimasak oleh PPM. InsyaAllah dengan niat ataupun dengan hikmat batin juga yang ditunjukkan oleh Puan Maizun selama berada di SK Mulia ini akan menjadi ladang pahala dan memberikan anak-anak kita rezeki ataupun menyampaikan masakan makanan untuk anak-anak di prasekolah SK Mulia ini. Jadi alhamdulillah, sesungguhnya majlis hari ini bukan sekadar satu majlis perpisahan, tetapi merupakan tanda penghargaan dan juga pengiktirafan atas segala jasa, pengorbanan serta semangat yang telah dicurahkan oleh Puan Maizun sepanjang tempoh perkhidmatan beliau sebagai pembantu pengurusan murid prasekolah. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, saya lupa tadi nak menyampaikan salam takzim daripada PPD, Encik Sana bin Abdul Rashid yang menyampaikan salam kepada semua. Kalau tidak dapat hadir, beliau perlu ke Kuantan lah, ada mesyuarat bersama dengan pengarah. Jadi alhamdulillah saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada jawatankuasa di sambutan ataupun majlis perpisahan yang kita panggil waktu disanjung jasa dikenal untuk kita meraihkan Puan Maizun binti Hassan, pembantu pengurusan murid prasekolah di SK Mulia ini. Jadi saya lihat majlis ini sangat meriah dengan kehadiran yang sangat ramai lah saya kira. Jadi saya tahu di SK Mulia ataupun di Kampung Mulia ni ikatan persaudaraan ukhuwah itu sangat rapat dan sangat erat lah. Sebab tu bila kita adakan majlis ataupun kenduri di SK Mulia ni ramai yang hadir. Ini membuktikan sokongan, dokongan, kekuatan yang diberikan sokongan kepada pihak sekolah, kepada pengurusan Wassadawati dalam kita menjayakan apa-apa aktiviti atau program anjuran pihak sekolah. Jadi teruskan ukhuwah kejelik kita ini untuk kita sama-sama membantu pihak sekolah, juga membantu pejabat pendidikan dan pihak dalam kita memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada anak-anak di kampung Bela ini. Jadi saya sekali lagi mengucapkan ambil kesempatan mengucapkan selamat bersara Mama Maizun atau Puan Maizun ni yang akan bersama. Kalau saya tengok dalam SMPK tadi, esok dia jadi dia tuan bulan tuan bulan Ogos. Okey, jadi hari ini ataupun sebab esok cuti, jadi hari ini adalah antara hari yang terakhir lah Puan Maizun sebagai penjawat awal. Kita mendoakan agar Puan Maizun dan keluarga sentiasa diberi rahmat, keberkatan, kekuatan, semangat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki walaupun setelah bersara nanti. Dikabarkan Puan Maizun akan tinggal di Kuantan lah.
Jadi walaupun dah lama di mula, tapi Puan Maizun akan pindah ke sana. Jadi ingat-ingatlah orang-orang di Lipis. Walaupun dah balik ke Kuantan nanti, kami di Pejabat Pendidikan Kalangan Lipis sangat menghargai jasa dan khidmat bakti yang diberikan oleh Puan Maizun binti Hassan ini membantu pengurusan murid prasekolah di SK Mula ini. Jadi memang PPM ini bukan sahaja memasak sebenarnya. Kalau membantu pengurusan murid ini, dia akan membantu daripada segi kehadiran murid. Dia akan jaga murid sampai murid balik. Dia akan masukkan, membantu guru-guru memasukkan data-data murid. Sebab tu dinamakan pembantu pengurusan murid. Dia tak panggil tukang masak. Kalau dipanggil tukang masak, kerjanya memasak saja. Ini membantu pengurusan murid prasekolah. Sebab tu guru prasekolah dengan pembantu prasekolah ini dah macam keluarga lah. Sebab dia duduk di bawah satu bumbung, dinamakan kelas prasekolah. Jadi alhamdulillah di sini di SK Mula, cikgunya Cik Arif dan Mama Maizun ni sangat berdaya lah dalam mendidik anak-anak murid prasekolah di SK Mula, yang dikabarkan kalau pertandingan Zoom dua-dua pertandingan futsal dan netball jadi juara di peringkat Zoom Bunga yang akan mewakili ke peringkat merah pada minggu hadapan. Tahniah. Jadi saya yakin ada juga murid-murid prasekolah di SK Mula ini akan jadi wakil ke peringkat negeri, seterusnya ke peringkat kebangsaan. Jadi dia tidak tidak bakat ni masih ada di sini ya. InsyaAllah saya percaya anak-anak kelahiran di SK Mula ini dari prasekolah hingga tahun 6-nya akan terus mengharumkan nama SK Mula dan seterusnya mengharumkan nama daerah Lipis dan negeri Bahar, insyaAllah. Dalam apa sahaja bidang yang diceburi, sama ada bidang akademik dan kurikuler. Jadi sekali lagi saya mengucapkan dan mendoakan semoga Puan Maizun diberi kesihatan yang baik, dipanjangkan usia, diberi kebahagiaan dan ketenangan bersama keluarga selepas ini Mama Maizun insyaAllah. Walaupun kita diuji dengan ujian yang diberikan oleh Allah, insyaAllah percayalah Allah sentiasa akan bersama kita dalam mengharungi detik-detik walaupun sukar manapun, insyaAllah. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun lah, sebab orang tadi ada pantun. Jadi kalau tak beli tadi, kita tak boleh balik lah sedang ni ya. Jadi pantunnya dua rangkap saja. Dulu mantan PPD pun suka pantun. Walaupun belakang tu nampak tak sama, tapi tak pantun. Saya ingat lagi orang suka saya itu, pantunnya belakang ni panjang, tapi belakang jangan terima tu lain, jangan sama. Tapi itulah hebat mantan PPD kat pilih. Kalau dia puncak, orang akan dengar daripada mula sampai akhir. Okey, ini pantunnya. Bunga melur di tepi perigi, harum wangi di waktu pagi. Jasa ditabur sepenuh hati, akan dikenang sampai mati. Pohon rindang di tepi halaman, tempat berteduh di waktu petang. Selamat bersara kami ucapkan, jasa dan bakti tetap dikenang Puan Maizun. Okey, akhir kata selamat bersara diucapkan kepada insan yang kita rahimkan, Mama Maizun, Kak Maizun, Puan Maizun binti Hassan. Semoga persaudaraan ini membawa 1000 kebahagiaan, ketenangan dan keberkatan dalam kehidupan. Terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan. Segala kenangan bersama Puan Maizun akan kita kenang sepanjang lambat, insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Paling indah
Waalaikumsalam. Salam. Salam. Okey, semua duduk. Kita dah tangan, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Diam. Baca doa sebelum makan. Mama dengarkanlah doa nenek ini.
Dipersilakan Mama. Hadirin sekalian, kadang-kala satu penggambar lebih kuat daripada 1000 kata, dan sebuah video mampu menghidupkan kembali ribuan kenangan yang pernah kita lalui bersama. Sebentar nanti mungkin ada senyuman yang terukir, mungkin juga ada air mata yang akan menitis kerana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam penuh kasih kepada semua yang hadir pada hari yang penuh bermakna ini. Yang berusaha Tuan Guru Besar, yang berusaha Wakil PPD Daerah Lipis, Barisan AJK PIBG, yang berusaha YDP PIBG, guru-guru yang saya hormati, rakan-rakan PPM yang saya kasihi, ibu bapa dan penjaga, ahli keluarga saya yang saya cintai, murid-murid yang saya sayangi, seterusnya para tetamu yang saya muliakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya, saya masih diberi kesempatan untuk berdiri di hadapan insan-insan yang sangat saya hormati pada hari yang amat istimewa ini. Hari ini bukan sekadar majlis persaraan,
Hari ini ialah hari saya menutup satu lembaran kehidupan yang telah saya jalani dengan sepenuh hati. Di hadapan saya berdiri insan-insan yang pernah berjalan bersama saya dalam perjalanan ini. Di belakang saya tersimpan ribuan kenangan yang tidak mungkin mampu saya ulang kembali. Saya berdiri di sini bukan sebagai seorang yang hebat. Saya juga bukan seorang yang mempunyai jawatan yang besar. Saya hanyalah seorang pembantu pengurusan murid prasekolah. Namun hari ini saya ingin berkongsi satu perkara yang saya pelajari sepanjang bertahun-tahun saya berkhidmat. Allah tidak pernah menilai besar atau kecil jawatan kita. Allah melihat sebesar mana keikhlasan kita ketika memikul amanah. Itulah pegangan yang saya bawa setiap kali melangkah masuk ke sekolah ini. Setiap pagi sebelum matahari menyinar halaman sekolah, saya melangkah dengan satu doa yang sentiasa saya bisikkan dalam hati. Ya Allah, jadikanlah setiap langkahku ke sekolah ini sebagai ibadah. Jadikanlah setiap senyumanku penawar kepada hati anak-anak kecil. Jadikanlah setiap tegasku sebagai amal yang Engkau redai. Doa itu tidak pernah berubah. Hari demi hari, tahun demi tahun, saya masih mengingatinya seperti semalam. Hari pertama saya melapor diri, hati saya berdebar. Saya tertanya-tanya, mampukah aku memikul amanah ini? Saya melihat bilik darjah yang masih sunyi. Ketika itu saya tidak menyadari bahawa bilik kecil itulah yang bakal menjadi sebahagian daripada hidup saya selama bertahun-tahun. Tidak lama kemudian, seorang demi seorang anak kecil melangkah masuk. Ada yang melari sambil ketawa, ada yang memegang erat tangan ibu, ada yang menangis kuat hati kerana belum bersedia berpisah. Ketika itulah saya memahami sesuatu. Tugas saya bukan sekadar menjaga kebersihan kelas, bukan sekadar menyedia makanan, bukan sekadar mengurus keperluan harian. Sebaliknya, Allah sedang mengajar saya menjadi seorang insan yang lebih penyayang. Setiap kali saya memujuk anak yang menangis, saya belajar tentang sabar. Setiap kali saya mengelap air mata mereka, saya belajar bahawa sentuhan yang ikhlas mampu menenangkan sebuah hati kecil. Ada masanya saya pulang dengan badan yang letih, namun hati saya penuh bahagia. Kerana pada hari itu saya melihat seorang anak yang semalam menangis, hari ini sudah mampu tersenyum. Saya melihat seorang anak yang dahulu takut memegang pensel, kini sudah berani menulis namanya sendiri. Saya melihat seorang anak yang datang dengan malu-malu, kini sudah berani berdiri di hadapan kelas. Saya sedar, saya mungkin tidak mengajar mereka membaca, saya mungkin tidak mengajar mereka mengira. Tetapi saya berharap saya telah membantu mereka berasa selamat, disayangi dan dihargai ketika berada di sekolah. Dan bagi saya, itulah hadiah yang paling besar. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, tanpa saya sedari, rambut yang dulu hitam mula disapa warna putih. Langkah yang dahulu pantas mula perlahan. Namun kasih sayang saya pada sekolah ini tidak pernah berubah. Sehingga hari ini, apabila saya berdiri di sini, saya sedar bahawa yang akan saya rindui bukanlah bangunan sekolah ini, tetapi suara anak-anak yang memanggil dengan panggilan Mama. Panggilan itu mungkin kedengaran biasa bagi orang-orang lain, tetapi bagi saya, ia adalah panggilan yang menghidupkan semangat setiap pagi. Hari ini saya mengakhiri tugas sebagai seorang pembantu pengurusan murid. Namun saya tidak akan pernah berhenti menjadi seorang insan yang mencintai dunia pendidikan. Kerana sekolah ini telah mengajar saya bahawa kasih sayang tidak memerlukan pangkat, keikhlasan tidak memerlukan pujian, dan pengorbanan yang dilakukan kerana Allah tidak akan pernah sia-sia. Semoga setiap langkah yang pernah saya atur menuju ke sekolah ini menjadi saksi bahawa
sepenuh hati. Dan katakanlah, beramallah kamu, maka Allah akan melihat amalan kamu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Yang berusaha, Tuan Guru Besar yang saya hormati, terima kasih kerana pernah memberi kepercayaan kepada saya. Saya sedar, saya bukan seorang guru yang berdiri di hadapan kelas menyampaikan ilmu. Saya juga bukan seorang pentadbir yang memimpin perjalanan sekolah. Saya hanyalah seorang pembantu pengurusan murid prasekolah. Namun sepanjang saya berada di sekolah ini, saya tidak pernah merasa kecil kerana Tuan Guru Besar dan barisan pentadbir sentiasa melihat kami sebagai sebahagian daripada sebuah keluarga besar yang sama-sama memikul amanah mendidik anak-anak. Terima kasih kerana setiap teguran yang diberi bukan untuk menjatuhkan saya, tetapi untuk membimbing saya menjadi lebih baik. Terima kasih kerana setiap kata-kata penghargaan yang diucapkan telah menjadi kekuatan kepada saya untuk terus melangkah walaupun ada hari-hari yang terasa sangat meletihkan. Sesungguhnya, seorang pemimpin yang baik bukan hanya dikenang kerana arahannya, tetapi dikenang kerana kasih sayang dan keadilannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas segala jasa Tuan Guru Besar dan seluruh barisan pentadbir dengan ganjaran yang tidak pernah putus. Buat guru-guru yang saya kasihi, izinkan saya memanggil kalian sebagai sahabat perjuangan. Kita mungkin datang daripada jawatan yang berbeza, namun kita pula membawa tujuan yang sama. Kita sama-sama mahu melihat anak-anak kecil itu membesar menjadi insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Saya masih ingat saat kita menyediakan kelas bersama, menghias duduk pembelajaran, menyusun kerusi kecil, menyambut murid pada hari pertama persekolahan, menganjurkan hari sukan, sambutan hari raya, majlis graduasi, lawatan, pelbagai aktiviti sekolah. Ada hari kita ketawa sehingga lupa penat. Ada hari kita bekerja sehingga matahari hampir terbenam. Ada hari kita bersama mencari jalan menyelesaikan masalah. Dan ada hari kita saling menguatkan dengan hanya sebuah senyuman. Terima kasih kerana tidak pernah membezakan saya hanya kerana jawatan saya sebagai seorang PPM. Kalian sentiasa menghormati saya, mendengar pandangan saya dan menjadikan saya sebahagian daripada pasukan. Keindahan sebuah sekolah bukan hanya terletak pada bangunannya, tetapi pada hati-hati yang saling menghormati dan saling membantu. Jika sepanjang saya bersama kalian pernah ada tutur kata yang mengguris hati, pernah ada perlakuan yang tidak menyenangkan, pernah ada kekurangan yang menyebabkan kalian berkecil hati, dengan penuh rendah diri, saya memohon ampun dan maaf. Saya membawa pulang hanya kenangan yang baik dan saya berharap kalian juga menyimpan kenangan yang baik tentang saya. Para sahabat PPM yang saya sayangi, kitalah insan yang sering datang awal. Kitalah yang menyusun meja-meja kecil sebelum anak-anak tiba. Kitalah yang memastikan kelas bersih. Kitalah yang mengelap air mata anak-anak. Kitalah yang mengangkat kerusi, menyusun permainan, menyediakan makanan dan memastikan setiap anak pulang dengan selamat. Kadang-kadang kerja kita tidak tersebut. Kadang-kadang jasa kita tidak kelihatan. Kerana Allah melihat setiap peluh yang menitis. Allah mendengar setiap doa yang kita bisikkan ketika bekerja. Dan Allah tidak pernah mensia-siakan amal orang yang ikhlas. Teruskanlah berkhidmat dengan hati. Teruskanlah menyayangi anak-anak seperti anak sendiri. Kerana mungkin ada dalam kalangan mereka yang suatu hari nanti menjadi insan hebat. Dan tanpa mereka sedari, pernah ada seorang PPM yang membantu mereka berdiri ketika mereka masih mentatih mengenal kehidupan.
gunakanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang. Buat ibu bapa yang saya hormati dan saya kasihi, hari ini sebelum saya melangkah meninggalkan sekolah ini, amat saya cintai, izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata daripada hati seorang pembantu pengurusan murid. Terima kasih kerana setiap pagi tuan-tuan dan puan-puan menghantar permata hati ke sekolah ini dengan penuh harapan. Saya tahu bukan mudah bagi seorang ibu melepaskan tangan kecil anaknya pada hari pertama persekolahan. Bukan mudah bagi seorang ayah berpaling meninggalkan anak yang sedang menangis, memanggil nama, ibu, ayah, jangan tinggalkan saya. Percayalah, setiap kali itu berlaku, hati kami juga turut tersentuh. Kami tidak pernah melihat anak-anak itu sebagai murid sekolah semata-mata. Kami melihat mereka seperti anak-anak kami sendiri. Apabila mereka ketawa, kami juga turut ketawa. Apabila mereka jatuh, hati kami turut terasa sakit. Apabila mereka menangis, kami berusaha menjadi pelukan yang menenangkan sehingga ibu dan ayah datang menjemput mereka pulang. Jika sepanjang saya berkhidmat ada kekurangan dalam menjaga anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, saya memohon ampun dan maaf dengan sepenuh hati. Segala yang saya lakukan hanyalah dengan niat agar mereka pulang dalam keadaan selamat, ceria dan membawa ketenangan yang indah tentang sekolah. Terima kasih kerana mempercayai kami. Kepercayaan itu adalah amanah yang besar. Buat murid-murid sekolah yang pernah mengenali saya, mungkin hari ini ada antara kamu yang sudah berada di sekolah menengah, ada yang sudah melangkah ke universiti, mungkin juga suatu hari nanti ada yang menjadi doktor, guru, jurutera, anggota keselamatan, usahawan atau pemimpin negara. Mungkin kamu sudah lupa nama saya dan itu tidak mengapa. Tetapi saya berharap kamu tidak pernah lupa bahawa sekolah ialah tempat yang mengajar kamu menjadi manusia yang baik. Hormatilah ibu bapamu, guru-gurumu, jujurlah dalam setiap pekerjaanmu, ringankan tangan membantu orang lain dan jangan sekali-kali meninggalkan solat serta Al-Quran. Jika suatu hari nanti kamu berjaya, jangan lupa menoleh ke belakang kerana kejayaanmu dibina dengan doa-doa ibu bapa, bimbingan guru-guru dan kasih sayang ramai insan yang pernah berada di sekelilingmu. Anak-anak prasekolah yang saya sayangi, anak-anak, mungkin hari ini kamu masih kecil. Mungkin suatu hari nanti apabila kamu sudah dewasa, mungkin kamu tidak akan mengingati wajah saya. Tetapi saya berharap kamu akan membesar menjadi insan yang sentiasa mengingati kebaikan orang lain. Anak-anak, masih saya ingat suara-suara halus yang memanggil nama Mama. Masih saya ingat wajah-wajah yang menangis pada hari pertama persekolahan. Dan wajah-wajah yang sama ketawa riang apabila sudah mempunyai ramai kawan. Saya masih ingat bagaimana kamu belajar menyebut huruf, belajar memakai kasut sendiri, belajar menyimpan beg, belajar berkongsi mainan, belajar mengucapkan terima kasih dan maaf. Perkara-perkara itu mungkin kelihatan kecil, tetapi sebenarnya disitulah lahirnya seorang manusia yang berakhlak mulia. Anak-anak, andai suatu hari nanti hidup kamu menjadi sukar, jangan pernah berputus asa. Ingatlah bahawa Allah sentiasa dekat dengan hamba-Nya yang sabar. Jika kamu berjaya nanti, jadilah orang yang rendah hati. Jika kamu diberi ilmu, gunakanlah untuk membantu orang lain. Jika kamu diberi rezeki, jangan lupa berkongsi. Dan jika kamu suatu hari nanti mempunyai anak-anak sendiri, peluklah mereka dengan penuh
kecil. Hari ini saya tidak membawa hadiah untuk kamu semua. Saya hanya membawa doa. Doa yang saya terus titipkan setiap kali saya selepas solat. Ya Allah, peliharalah anak-anak ini. Jadilah anak-anak yang mencintaimu. Jadilah mereka penyejuk hati ibu bapa. Lembutkan hati mereka dengan Al-Quran. Hiasi akhlak mereka dengan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurniakan mereka ilmu yang bermanfaat, sahabat yang baik, kesihatan yang baik, rezeki yang halal, dan lindungi mereka daripada segala keburukan yang zahir maupun yang tersembunyi. Ya Allah, jika suatu hari nanti ada dalam kalangan anak-anak ini yang menjadi doktor, jadikan dia seorang doktor yang menyembuhkan dengan kasih sayang. Jika ada yang menjadi guru, jadikan dia guru yang mendidik dengan ikhlas. Jika ada yang menjadi pemimpin, jadikan dia pemimpin yang adil. Dan walau apapun pekerjaan mereka nanti, jadikan mereka manusia yang sentiasa mengingatimu. Anak-anak, apabila kamu melangkah keluar dari pintu sekolah setiap hari, ketahuilah ada seorang PPM yang sentiasa mendoakan kamu. Walaupun selepas saya bersara, doa itu tidak akan pernah bersara selagi Allah meminjamkan saya usia. Nama kalian akan tetap hadir dalam doa-doa saya. Pergilah mengejar cita-cita, terbanglah setinggi langit. Tetapi jangan sesekali lupa kepada Allah, ibu bapa, guru-guru dan sekolah yang pernah menjadi tempat kamu belajar mengenal kehidupan. Semoga suatu hari nanti apabila kamu berjaya, kamu akan berkata di dalam hati, Alhamdulillah, dahulu pernah ada seorang PPM yang menyayangi kami dengan sepenuh hati. Dan bagi saya, itulah hadiah persaraan yang paling bernilai. Dan sesiapa yang mengejarkan kebaikan sebesar zarah sekalipun, nescaya dia akan melihat balasannya. Hadirin yang saya hormati, kini tibalah saya pada hari yang terakhir dalam perjalanan yang telah saya lalui selama bertahun-tahun. Apabila saya melangkah turun dari pentas ini nanti, saya bukan lagi seorang pembantu pengurusan murid prasekolah. Nama saya mungkin tidak lagi tercatat dalam jadual tugas. Saya mungkin tidak lagi membuka pintu kelas setiap hari. Saya mungkin tidak lagi menyusun kerusi kecil. Saya mungkin tidak lagi mendengar suara riang anak-anak memanggil dengan panggilan Mama. Namun ada perkara yang tidak akan pernah saya tinggalkan, yaitu doa. Kerana seorang ibu tidak pernah berhenti mendoakan anaknya, dan seorang pendidik tidak pernah berhenti mendoakan anak didiknya. Hari ini saya bersara daripada jawatan, tetapi saya tidak pernah bersara daripada kasih sayang. Saya tidak pernah bersara daripada rasa syukur, dan saya tidak pernah bersara daripada doa. Izinkan saya menghadiahkan doa ini kepada semua yang pernah menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup saya. Ya Allah, dengan nama-Mu yang Maha Pengasih lagi Penyayang, sesungguhnya Engkaulah yang memilih aku untuk memikul amanah ini. Jika sepanjang perjalanan hidupku ada sedikit kebaikan yang pernah aku lakukan, maka terimalah semuanya sebagai amal soleh. Jika ada kekurangan, ampunilah aku, kerana aku hanyalah hamba-Mu yang sentiasa berharap kepada rahmat-Mu. Ya Allah, terima kasih kerana mempertemukan aku dengan sekolah yang begitu aku cintai. Terima kasih kerana mempertemukan aku dengan guru besar yang membimbing, pentadbir yang memimpin, guru-guru yang menghormati, rakan-rakan yang menyayangi, dan anak-anak kecil yang telah mengajar aku erti kasih sayang tanpa syarat. Ya Allah, peliharalah sekolah ini. Jadikan sekolah ini taman ilmu yang sentiasa diberkati. Suburkanlah hati setiap guru dengan keikhlasan. Kuatkanlah setiap kaki tangan dengan kesabaran. Murahkanlah rezeki seluruh warga sekolah. Satukan hati dalam kasih sayang dan persaudaraan. Jauhkan kami dari
daripada perpecahan, iri hati dan permusuhan. Ya Allah, kurniakanlah kesihatan yang baik pada guru besar, para pemimpin, guru-guru, pembantu pengurusan murid, anggota kumpulan pelaksana, pengawal keselamatan, pekerja pembersihan, ibu bapa serta semua yang pernah berkhidmat di sekolah ini. Jadikan setiap langkah mereka menuju ke sekolah sebagai langkah menuju rahmat-Mu, Ya Allah. Aku titipkan pula doa buat anak-anak kecil yang pernah hadir dalam hidupku. Jadikanlah mereka anak-anak yang mencintai solat, yang mencintai Al-Quran, yang menghormati ibu bapa, yang memuliakan guru, yang menjaga akhlak, yang menjadi penyejuk mata dan penawar hati kepada mereka. Lindungilah mereka daripada segala keburukan dunia dan akhirat. Ya Allah, sekiranya suatu hari nanti ada dalam kalangan mereka yang berjaya, jangan biarkan kejayaan itu menjauhkan mereka daripada-Mu. Dan jika sekiranya mereka diuji, jangan biarkan mereka kehilangan harapan terhadap rahmat-Mu. Ya Allah, kini usiaku semakin bertambah, tenagaku tidak lagi seperti dahulu. Namun, biarlah hatiku terus muda untuk beribadah kepada-Mu. Jangan Engkau biarkan sisa-sisaku berlalu tanpa manfaat. Pimpinlah aku menjadi hamba yang lebih dekat kepada-Mu. Jadikanlah hari-hari persaraanku dipenuhi Al-Quran, zikir, sedekah dan amalan-amalan yang Engkau cintai. Ya Allah, jadikanlah rumahku rumah yang sentiasa dibacakan ayat-ayat suci-Mu. Jadikan lidahku sentiasa basah dengan zikrullah. Jadikan hatiku tantan menerima setiap ketentuan-Mu. Dan apabila tiba saat aku dipanggil pulang, panggillah aku dalam keadaan Engkau reda kepadaku. Ya Allah, jika ada anak yang suatu hari nanti teringat akan diriku, jadikan ingatan itu sebagai doa. Jika ada guru-guru yang pernah bekerja bersamaku, jadikan pertemuan kami dahulu sebagai ikhwah yang bawa kami ke syurga-Mu. Jika ada ibu bapa yang pernah mengenaliku, balaslah kepercayaan mereka dengan rahmat-Mu. Dan jika ada satu sahaja amalan yang Engkau terima daripada seluruh kehidupanku, cukuplah yang menjadi cahaya ketika aku berada di alam barzakh nanti. Hadirin yang saya hormati, akhirnya saya melangkah pergi bukan kerana saya sudah tidak mencintai sekolah ini. Sebaliknya, kerana saya percaya setiap pertemuan yang indah pasti membawa waktu untuk berpisah. Saya datang dahulu sebagai yang baharu. Hari ini saya pergi sebagai insan yang kaya dengan kenangan. Saya datang dengan tangan kosong. Hari ini saya pulang membawa ribuan doa. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, izinkan saya menghadiahkan pantun. Pagi hening burung bernyanyi, ombon jernih menyapa laman. Andai jasad melangkah pergi, doa dan kasih kekal berpanjangan. Bunga melur harum wangi, disiram hujan di waktu pagi. Jika ada salah dan khilafku ini, maafkan dengan hati yang suci. Dan akhirnya saya ingin mengucapkan dengan sepenuh hati saya, terima kasih kerana menerima saya, bukan sekadar sebagai seorang pembantu pengurusan murid prasekolah, tetapi sebagai sebahagian daripada keluarga sekolah ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita kembali di tempat yang tiada perpisahan lagi, di syurga Firdaus yang abadi. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ada ucapan yang lahir dari bibir, ada ucapan yang lahir dari hati. Terima kasih Mama. Setiap patah perkataan yang lahir sebentar tadi bukan sekadar ucapan, tetapi ia adalah amanah, nasihat dan cebisan kasih yang akan kami simpan selama-lamanya. Dipersilakan sekalian anak-anak dia. Bersama-sama atas pentas.
Okey, kek ni adalah kek simbolik persaraan untuk Mama dan juga kek sempena happy birthday untuk Mama pada 1 Ogos. Okey anak-anak, sebentar lagi kita nyanyi sama-sama untuk Mama, boleh? Selamat bersara dan lagu selamat hari lahir ya. Happy birthday. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Jadi sama-sama Pak Wan sampai tepuk tangan. Assalamualaikum. Allah selamatkan kamu. Terima kasih.